Yang pelik Tok Syok main. Faham? Kita pergi Tok Syok dia main. Ting 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 ting. Baru pelik. Kita terajang atas belakang. Dah. Bolehkah bawa budak-budak pergi semayang di masjid kerana mereka biasa bermain-main? Boleh. Apa tak boleh? Budak-budak ni disuruh pergi masjid. Kita larang budak-budak. Balik. Main sini. Balik. Lari budak-budak. Tak? Pasal apa kita marah budak-budak? Sebab dia bermain. Betul tak? Pasal apa dia bermain? Itu kena soal. Pasal apa orang marah pergi masjid budak-budak? Pasal dia main. Soal lagi, pasal apa dia main? Pasal dia budak-budak. Betul tak? Bila pasal dia budak-budak, selesai masalah. Tidak boleh dimarah lagi. Faham? Islam aja. Jangan marah. Nasihat. Kita sampai lewat, tengok dia duduk panjat tiang. Orang duduk sembahyang, betul tak? Dia duduk panjat dinding yang ada lubang-lubang. Faham? Jangan marah. Tapi nasihat, ad-dinu nasihat. Dek, turun, masuk semayang dulu. Nanti main lagi. Tu cara dia. Dia tak turun, cuma dia tak tambah ketinggian. Hidup itu. Dia senyap. Kalau yang tengah naik tiang, dek, turun dek. Betul tak? Turun budak, naik budak. Nak turun mana dia nak main. Dari rumah gini lah. Nak naik orang ada bawah. Jadi bila kita kata jangan panjat masa semayang, masuk semayang, dia akan loading dalam hati budak tu. Betul tak? Kadang-kadang loading tu seminggu dia pun pakai install. Kadang-kadang loading tu 6 tahun. Faham tak lagi? Tapi tak apa, asalkan full install nanti. Betul tak? Semua imam saya tanya masa kecil mereka datang bermain. Ini imam-imam besar masjid negeri. Mereka jawab, masa 4 tahun 5 tahun kami pun bermain juga. Sekarang sudah jadi imam. Faham? Apa pelik? Zaman Nabi bukan kata panjat tu, panjat imam. Nabi sembahyang, Nabi sujud, dia naik atas belakang. Perak duduk buat kuda. Lalu Nabi pun sujud lama. Lepas sembahyang sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa tadi sujud lama sangat? Nabi kata, kanak-kanak naik di belakangku buat bermain. Kalau aku angkat kepala macam biasa, dia tidak puas lagi bermain. Lalu aku sujud lama. Indahnya Islam. Betul tak? Nabi tunjuk. Pasal budak-budak dia naik, lamanya bukan lama sangat. Adalah setengah minit. Dia turun lah. Jarang budak-budak kalau dia main satu-satu benda sampai 2 bulan lebih. Faham? Tak? Faham lagi? Cerdik Rasulullah. Nampak? Hari itu kuliah mana tak ingat. Tengah semayang, bunyi air dalam kolah. Gerbung. 2 beradik berenang. Lagi. Dia minat lama dah kolah tu. Dalam kolah wuduk. Cetong-cetong tu dia buat tepi belakang. Berenang. Baju buat belum. Dengan seluar Melayu. Faham lagi? Tu. Jenis pergi atur selipar, naik motor kan. Naik. Dia lama dah naik kan. Dah budak. Tak pelik. Yang pelik Tok Syok main. Kita pergi Tok Syok dia main. Ting 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 ting. Baru pelik. Kita terajang atas belakang. Dah. Tapi kalau mengganggu, itu kita larang. Yang hyper, itu kita ikat kaki masa semayang. Contoh yang bila imam sujud, dia selok kain. Cedek. Imam mana tak pakai underwear. Faham?